A'udzubillahi samii'ul 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Pengurusi tetap Yang Berhormat Presiden dan Dr. Wan Azizah, Saudari Nurul Izzah, Setiausaha Agung Kak Fuzia, rakan-rakan pimpinan, Angkatan Muda dan Wanita, Sidang Perwakilan dan Pemerhati. Alhamdulillah, bersyukur kita sudah di penghujung Kongres, yakni sesi penggulungan pimpinan. Saya nak mulakan dengan menyentuh dan mengulas sedikit bahawa negara kita Malaysia di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar saat ini sedang menunjukkan prestasi kalau diukur dari sudut kayu ukur pemerintahan sangat baik. Politiknya stabil, ekonominya makmur, kadar pertumbuhan ekonomi, inflasi di bawah 2%, ringgit terus mengukuh, pelaburan juga tertinggi dalam sejarah. Di sisi lain pula, dari sudut politiknya, kita sedang diuji dan ditarik sama ada mahu terperangkap atau tidak dalam politik perkauman, politik identiti. Identiti Melayu, identiti Islam, identiti Cina, identiti India, identiti Sabah, Sarawak dengan puluhan atau ratusan subetnik seperti disebut Roland tadi. Semuanya adalah sebahagian realiti Malaysia. Identiti tidak salah. Yang menjadi masalah apabila identiti diguna untuk membina ketakutan. Kalau bukan kita, mereka yang akan kuasai kita. Us versus them. Bukan we are all together. Ini jadi masalah. Lebih parah bila perbezaan politik diberikan konotasi agama. Kalau kita pilih untuk berkawan, kita gunakan dalil dalam Quran dan kita pilih ayat yang sesuai. Kalau nanti kita berubah untuk menganggap mereka sebagai lawan, kita gunakan sumber Quran yang sama tapi ayat yang lain. Contoh, waktu PAS lawan UMNO, ayat yang dipilih paling popular, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung dengan orang zalim, kelak kamu akan disambar api neraka. Yang zalim maknanya UMNO. Hal ini sampai ke bawah. Quran yang sama, Al-Ma'idah atau surah Hud ayat 113. Tambah pula, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun zalimun fasikun. Barang siapa tidak hukum dengan hukum Allah, kafir, zalim, fasik. Quran surah Ma'idah ayat 44. Itu ketika perbezaan politik, pilihan politik aja. Kamu pilih biru, kami pilih merah atau pilih hijau, itu aja. Sepatutnya terangkan dasar kamu, program kamu, pendekatan kamu, rancangan kamu untuk rakyat, untuk negara. Tapi kerana perbezaan itu diberikan konotasi agama, maka dipetik sumber yang sesuai pada perkiraan kamu. Itu waktu bertempur, habis-habisan. Gaya politik ini membelah masyarakat, membelah rakyat, membelah bangsa sampai ke bawah, sampai ke kampung. Berdekat lamanya.
Kemudian kamu berubah. Sekarang Perdana Menteri itu Anwar Ibrahim, kebencian kamu membuak-buak terhadap watak ini. Kamu kata UMNO adalah teman seperjuangan. Kamu pilih pula ayat. Wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah dalam kebajikan dan takwa. Tak ada lagi lah wala tarkanu, semua tak pakai lah. Quran yang sama, tak ada salah. Tapi cara kamu kias, cara kamu ambil sesuai dengan selera politik kamu, tanpa kamu fikir kesannya terhadap rakyat pelbagai kaum dalam negara. Saya teringat dialog Ja'far bin Muhammad dengan Imam Abu Hanifah. Kata Ja'far pada Imam Abu Hanifah, takutlah akan Allah. Jangan engkau kiaskan agama dengan pemikiranmu. Yang mula-mula melakukan kias ialah iblis. Tak kala Allah Ta'ala perintahkan sujud pada Adam, iblis membantah. Kerana Allah katanya ciptakan dia dengan api, dari api. Sedang Adam dicipta dari tanah. Dia kias. Kerana itu dalam dialog yang masyhur antara Ja'far bin Muhammad dan Imam Abu Hanifah diperingatkan hal itu. Saudara yang saya muliakan, ini bukan kuliah duha, Presiden. Kuliah duha biar Ustaz Abu Hafiz sampaikan. Ramai sarjana. Saudara yang saya muliakan, saya ikuti ucapan Presiden dan perbahasan perwakilan. Yang jelas, Kongres ini terus subur dengan teguran, kritikan, cadangan, lontaran idea, meriah. Sangat meriah dengan pelbagai cara disampaikan. Supaya rakan pimpinan dapat kemudiannya menilai, ambil bagaimana nak bantu parti, nak gerakkan parti ke depan. Alhamdulillah. Ya. Kalau soal medan perbezaan pendapat ini, saudara, ada satu buku yang Presiden bagi pada saya. Tajuknya Adab Berbeza Pendapat. Dia tanda tangan, dia tulis, Saudara Saif, pejuang rakyat. Pasal syok sikit lagi tak. Ada pengiktirafat, ada buku saya bawa. Ya. Dalam buku itu dia sebut, zaman Abbasiyah dulu, saya Presiden, saya sure, apa saja buku yang Presiden bagi, saya akan habis baca. Dan saya ada satu perangai, kalau saya baca, saya ingat. Alhamdulillah, zaman Abbasiyah, kota Kufah dan Basrah digelar bandar pergelutan. Digelar bandar pergelutan. Perbezaan pendapat, percambahan idea, segala macam. Maka timbullah kelompok Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah dan Jahmiyah dan segala macam. Sampai kota ini, Kufah dan Basrah, dikenali sebagai bandar pergelutan. Satu ketika, wazir dan penasihat kepada Khalifah Abbasiyah, namanya Rabi'ah bin Abi Abdul Rahim. Dia ni orang Madinah, tapi kerana dilantik jadi penasihat, maka dia pergi ke dua kota ini. Bila dia balik ke Madinah, kerana kontrak dia tamat, dia ditanya, apa pendapat kamu tentang dua kota ini? Dia kata, aku melihat kaum atau manusia yang tinggal di kota ini, yang halal bagi kita, haram bagi mereka. Dan yang haram bagi kita, halal bagi mereka. Dia kata, di kota ini, kerana digelar bandar pergelutan, kaumnya, yang halal bagi kita, haram bagi mereka. Dan yang haram bagi kita, halal bagi mereka. Dan dia sambung lagi, seolah-olah
Nabi yang diutus kepada kita bukan Nabi yang diutus kepada mereka. Ya, maknanya, kalau kita cakap tentang perbezaan pendapat dan segala macam, Kongres kita ini masih lagi terbaik dalam adabnya lah. Tak ada lah soal nak menempelak, membalun babi buta, tak ada. Masih ada adabnya lagi. Alhamdulillah. Yang tu kita rasa bersyukur. Presiden, dalam buku itu dia bezakan juga apa maksud perbezaan pendapat dan perselisihan pendapat. Yang dibenarkan adalah perbezaan pendapat. Yang tak dibenar adalah perselisihan. Apa beza perbezaan pendapat dengan perselisihan pendapat? Bezanya adalah perbezaan pendapat, aku ada dalil, kamu ada dalil. Kamu berhujah dengan pendapat kamu dengan dalil. Aku berhujah bagi pandangan dengan dalil. Yang kedua, aku dan kamu bersetuju dalam perbezaan pendapat. Akhirnya jangan timbul kebatilan dan kemudaratan dan kemuslihan. Itu perbezaan. Manakala perselisihan pendapat adalah kedegilan, ego, hawa nafsu. Dalil tak ada langsung. Jadi dalam adab beza pendapat itu ada beza antara perbezaan pendapat. Dia ada dalil dan ada red line. Perselisihan, hujah, ikut nak menang. Sekali lagi, daripada semalam saya ikuti, saya nampak bahawa 20 pembahas, ya, dia adalah sandaran-sandaran terhadap hujah mereka. Saya ulas satu, sebahagian besar pembahas meletakkan harapan yang besar pada Perdana Menteri. Minta, mohon, cadang, segala macam. Saudara Perdana Menteri, sejak November 2022, angkat sumpah di Istana Negara, dia adalah Perdana Menteri yang partinya memberi 30 ahli parlimen. Daripada 150 yang menyokongnya, daripada 150 ahli parlimen yang menyokong Perdana Menteri, parti Perdana Menteri iaitu kita bagi 30. Sebab itu kerajaan ini namanya kajian perpaduan, gabungan. Dan untuk menguruskan sebuah kerajaan gabungan macam ini, bukan pandangan atau dasar atau rencana daripada parti 30 wakil ni saja yang nak kita paksakan kepada jemaah menteri. Tak boleh begitu. Tak boleh. Kerajaan ini tak boleh berfungsi cara itu. Kerana itu, dia kena ada seni dan kebijaksanaan dalam menguruskan perbezaan sehinggakan satu keputusan jemaah menteri itu adalah satu keputusan yang boleh diterima oleh badan gabungan. Ingat, kita hanya ada 30. Dalam 30 pun kurang 2-3 orang dah sekarang ni. Ya. Kerana dalam suasana inilah, saudara, saya nak minta saudara berfikir bahawa Anwar Ibrahim, Presiden Keadilan, Perdana Menteri, sekarang disokong oleh 30. Tak sampai 30 MP. Dalam suasana inilah, saudara kata, Parti Keadilan mesti diberi kelebihan ini, kelebihan ini, kelebihan ini. Saudara boleh sampaikan. Cuma saya minta saudara memahami kedudukan bahawa Perdana Menteri harus menjalankan secara penuh bijaksana. Yang pertama. Yang kedua, saudara. Saya setuju sebahagian besar daripada saudara memberikan dokongan bahawa Perdana Menteri mesti habiskan penggal ini. Kemudian kita sama-sama bersetuju dalam Kongres, Perdana Menteri mesti sekali lagi mendapat penggal kedua sebagai Perdana Menteri pada pilihan raya akan datang. Dan itu Alhamdulillah, tak ada khilaf, tak ada beza antara kita. Kerana macam Tok Min sebut tadi dalam ucapan Tok Min, kalau sokong Anwar Ibrahim mesti ada sandaran hujah. Mesti ada sebab. Sebab yang bukan hanya kita bersetuju, rakyat terbanyak mesti terima. Pertama, kestabilan politik. Dulu 5 tahun 3 Perdana Menteri.
Sekarang melangkah tahun keempat, masih seorang Perdana Menteri. Maksudnya, kestabilan politik wujud. Yang kedua, kemakmuran ekonomi. Orang tak jangka pertumbuhan sampai 6. Tak ada orang ramal. Tapi kita capai yang terbaru 6%. Inflasi kurang daripada 2%, 1.8%. Apa maksud inflasi 1.8 atau 2%? Maksudnya harga barang, satu barang tahun lepas harganya RM100. Tahun ini barang yang sama, kerana inflasi 2%, barang ini harganya RM102. Naik atau tidak? Naik, tapi naik pada kecil pekadarannya. Itu makna inflasi rendah dan terkawal. Berbanding kalau inflasi 17%. Satu barang tahun lepas harga RM100, tahun ini barang yang sama kerana inflasi 17%, harganya RM117. Tapi kerana inflasi kita kurang 2%, bermaksud walaupun wujud kenaikan kos sara hidup, tetapi secara relatifnya masih terkawal kerana kemakmuran ekonomi yang dapat kita wujudkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, politik stabil, ekonomi makmur. Yang ketiga adalah fokus kepada kebajikan rakyat. Petani, nelayan, penoreh getah, penjaja, anak muda, golongan kelainan upaya, suri rumah, segalanya, semuanya diberikan fokus dan tumpuan kerana perkara ketiga yang Perdana Menteri tumpu ialah kebajikan rakyat. Kestabilan ekonomi, kemakmuran politik, kemakmuran ekonomi, kestabilan politik, kemakmuran ekonomi, fokus kebajikan rakyat. Yang keempat, mantra dia, rukun dalam ucapan dia, tak pernah dia tinggal. Good governance, jangan rasuah, jangan tiris, jangan seleweng, jangan boros. Elak rasuah, elak penyelewengan, pembaziran, ketirisan. Sebab dia nak jaga duit rakyat, amanah negara. Sebab itu dia paling sensitif dengan penemuan RCI tabung haji. Sangat sensitif apa berlaku pada Felda dan pelbagai institusi Melayu. Saudara, daripada situ saya nak cadangkan 3 perkara. Yang pertama, Datuk Seri, dalam perjumpaan Datuk Seri dengan ketua-ketua cabang, Datuk Seri kata, apa pun pilihan, apa pun maklum balas dan reaksi di luar terhadap kita dan kerajaan, Datuk Seri dah pun bertekad nak buat benda yang betul. Do the right thing. Teruskan Datuk Seri, do the right thing. Do the right thing yang pertama cadangan saya ialah jangan bertempur dalam pentas politik identiti. Datuk Seri fokus kepada politik prestasi dan performance. Jangan bertarung dalam gelanggang politik identiti, politik perkauman. Tak ada pemenang. Saudara nak lawan dengan PAS, saudara nak jadi lebih Islam daripada PAS, saudara kalau dia musuh dengan kita, dia akan baca wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Jangan cenderung pada orang yang zalim, dan yang zalim itu Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Kalau cenderung hati pada Anwar Ibrahim si zalim, api neraka adik kakak. Tengok. Takdir kata Allah Ta'ala ubah hati dia pula. Sebelum pilihan raya akan datang, dia tengok-tengok, nampak gaya kena baik dengan Anwar Ibrahim. Dia akan baca ayat wala ta'awanu. Bekerjasama dalam kebajikan dan takwa. Saudara, politik perkauman dan politik identiti tak ada pemenang. Zero sum game. Kita ajak rakyat untuk nilai kita berasaskan politik prestasi. Prestasi ekonomi, prestasi kebajikan rakyat. Cara kita tolong setiap lapisan rakyat. Alih politik identiti pada politik prestasi. Saudara, caranya apa, Datuk Seri? Besarkan talam rezeki. Istilah talam rezeki ini maknanya grow the pie.
Besarkan kek. Besarkan talam rezeki. Saya tahu kenapa kita marah sangat dengan skandal tabung haji. Kerugian puluhan bilion maknanya mengecilkan kek ekonomi. Kerugian Felda maknanya mengecilkan kek ekonomi. Kita nak besarkan kek ekonomi. Besarkan talam rezeki. Yang ini hujah pembahas daripada orang asli semalam. Datuk Seri uruskan ekonomi dengan baik. Katanya orang Melayu dapat habuan, orang Cina dapat habuan, orang India dapat habuan, orang Iban dapat habuan, orang Kadazan dapat habuan. Jangan lupa kami orang asli pun kami harap ada habuan. Yang ini saya serius membahas daripada orang asli semalam. Cuma dia tak olah dalam bentuk saya olah. Besarkan kek ekonomi. Besarkan talam rezeki. Usah layan politik identiti, ianya zero sum game. Kami miskin sebab kamu. Bukan itu politik kita. Politik kita alihkan, besarkan talam rezeki. Kita tak perlu merampas hak sesiapa untuk memastikan anak-anak kita kenyang. Sekarang ekonomi kita bukan sekadar tumbuh. Ekonomi kita sedang sembuh. Pendapatan per kapita negara sekarang, JNI per kapita, berada pada paras tertinggi dalam sejarah. Tahun ini, tahun ke-69 kemerdekaan. Datuk Seri, $12,380 US dollar, ini sangat sedikit sebelum mencecah status ambang negara berpendapatan tinggi, iaitu $14,375 US dollar. Saya jangkakan, kalau pertumbuhan ekonomi 6%, negara Malaysia akan menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum 70 tahun umur kemerdekaan negara kita. Dan ini berlaku ketika kerajaan Madani memerintah negara kita. Saudara, ini politik prestasi. Sebab itu lawan kita tak boleh sebut soal ini. Dia boleh ulang Melayu terancam, Islam tergugat. Melayu terancam, Islam tergugat. Saya nak kata bahawa orang Melayu dan orang Islam terancam bukan kerana kewujudan kaum lain di negara kita. Melayu tak terancam kerana ada orang Cina dalam negara. Melayu tak terancam kerana ada orang India dalam negara. Melayu terancam kalau orang Melayu miskin. Melayu terancam kalau orang Melayu paling banyak terjebak dengan masalah dadah. Ini ancaman terhadap orang Melayu. Saya jaga Kementerian Dalam Negeri. Dadah. Saya ambil data narkotik Bukit Aman. Saya ambil data Kementerian Kesihatan. Saya ambil data Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Tak cukup dengan itu, saya ambil data 47 pusat pemulihan dadah swasta. 4 sumber ini saya gabungkan. Saya proses mengikut standard international UNODC, United Nations on Drug and Crime, berpengkalan di Vienna, Austria, formula antarabangsa. Per 100,000 population, national 560 orang. Rakyat kita melakukan kesalahan dadah per 100,000. 100,000 rakyat Malaysia, 560 terlibat dadah. Tetapi saudara, bila angka itu saya petik daripada Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu. Di negeri ini, semuanya melebihi 1,000 bagi setiap 100,000 penduduk. Maksudnya, ancaman terbesar orang Melayu ialah kerana anak-anak Melayu terjebak dengan dadah. Kebetulan atau tidak, suratan atau kebetulan. Yang paling tinggi adalah di negeri-negeri Melayu ini. Yang setengahnya Islam dah memerintah selama 30 tahun. Bila kita semak data itu, siapa yang terlibat? Umur 15 hingga 39 paling tinggi. Umur 15 hingga 39 paling tinggi terlibat dadah. Level of education SPM ke bawah. Pekerjaan tak ada kerja. Bila kamu tak tumpukan kepada membangunkan negeri, kamu hanya bangkitkan DAP, kamu tak jaga, peluang pekerjaan tak wujud, anak muda terlibat dengan dadah.
Kalau ditanya kepada saya bagaimana Melayu terancam, Melayu terlibat dengan dadah. Ini ancaman kepada bangsa Melayu. Saudara, jangan kita main politik identiti. Kita serang prestasi pemerintahannya. Belum lagi program perumahan. Belum lagi. Saudara, belum lagi air. Terima kasih. Hebat dia. Sebelum saya bersyarah pun dia bagi poin dah. Masalah air yang tak selesai. Perdana Menteri pula, ini saya kecil hati dengan dia. Nak cabat terus terang. Tiap-tiap tahun bagi peruntukan tambahan degi-degi ini. Ni nak bagi pula ni. Tiap-tiap tahun bertambah. Jadi naratifnya saya mesti menjadi Perdana Menteri kepada semua. Datuk Seri, mari kita hargai Datuk Seri. 3 tahun berturut-turut Datuk Seri tambah dan tambah dan tambah. Hasil negeri mereka kepada kantong perbendaraan persekutuan kecil sekali. Cukai kastam, cukai lembaga hasil negeri kecil sangat. Datuk Seri bagi balik masa belanjawan tahunan terlalu besar. Apa dia sebut? Negeri kami masih dianaktirikan. Datuk Seri, kalau dia tak reti bersyukur kepada manusia, dia juga takkan bersyukur pada Allah. Datuk Seri boleh terus senyum sebab Datuk Seri Perdana Menteri. Tapi sambil senyum, keris di belakang tetap kena pegang Datuk Seri. Saidina Ali pesan, kalau kamu pergi berperang, jangan lupa bawa pena. Boleh jadi musuh ajak berdamai. Tapi kalau kamu pergi berunding, jangan lupa bawa pedang. Boleh jadi musuh khianat kepada kamu. Yang pertama, besarkan talam rezeki. Yang kedua, Datuk Seri, jangan layan politik identiti. Kalih kita perhebatkan bantuan kepada rakyat berasaskan keperluan. Need based aid. Bagi bantuan berasaskan keperluan. Kita bukan bantu kerana warna kulitnya sama dengan kita. Miskin tak kenal siapa. Orang Melayu miskin, orang Cina miskin, orang India miskin, orang Iban Kadazan semua miskin. Cuma kebetulan sebagai Melayu itu kelompok besar dalam negara, bila disebut membantu kemiskinan, the biggest beneficiaries will be the Malays. Sebab dia ramai. Peratusannya ramai. Jadi bantuan berasaskan keperluan Datuk Seri secara automatik akan membela majoriti. Ini bukan asing. 2007 Datuk Seri menggagaskan agenda ekonomi Malaysia. Masa itu kita dismantle dasar ekonomi baru. Seluruh negara kita jelajah sama-sama Datuk Seri. Apa maksud dasar ekonomi baru? Bela orang Melayu. Datuk Seri pun tanya, Pak Mat, buat teksi Kuala Kedah, ada dapat saham? Tak dapat. Saham Telekom dapat? Tak ada. Saham Proton dapat? Tak ada. Jadi siapa yang dapat saham? Atas nama dasar ekonomi baru yang membela orang Melayu. Yang dapat adalah golongan elit yang dekat dengan pemerintah. Kita pun dismantle. Bukan sedikit, terbelah dua majlis pimpinan tertinggi. Siva Rasa kata this policy is going to be a suicide for keadilan. Irene Fernandez kata saya tak setuju. Ten Chua pun tak setuju. Datuk Seri nak sentuh dasar ekonomi baru, Datuk Seri pesu juga. Kita pun buat agenda ekonomi Malaysia, iaitu bantuan berasaskan keperluan. Kita belum jadi kerajaan masa itu Datuk Seri. Kita dah buat dah. Sekarang kita jadi kerajaan. Terjemahkan Datuk Seri. Seluruh kekuatan parti akan dokong Datuk Seri dan pertahankan. Bantuan berasaskan keperluan. Dan tak ramai orang sedar, 2004 kita menang 1 kerusi, 2008 kita menang 31, sebahagian besarnya disumbang kerana keberanian kita untuk memperkenalkan dasar ini. Walaupun masa itu kita baru pembangkang.
Datuk Seri, kerana fakta demografinya membuktikan majoriti golongan miskin itu adalah orang Melayu, maka mereka adalah penerima terbesar. Datuk Seri punya keberanian politik yang luar biasa buat RON 95. Kita eliminate warga asing, confirm tak dapat. Ada my card, miskin, kaya, semua ni layak dapat. Siapa yang layak dapat? 16 juta rakyat dapat. Siapa yang tebus? 14.7 juta rakyat guna. Macam saya layak dapat. Tapi saya tak pernah isi pun minyak. Orang rumah saya dapat. Ada hari ni alhamdulillah. Tu pun pujuk semalam tadi bawa balik. Saya balik Kuala Lumpur ambil hari ni kena mai juga. Ada sebab lah tu. Satu-satunya 38 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, ni. Saya tak berani usik kalau presiden usik lebih daripada tu. Azizah the one and the only. Itulah. Okeylah. Baik. Saya pun the one and the only 38 ada sebab lah. Yalah. Hari ini letak depan sekali. Saya suruh sekretariat, aku mai awal. 8.10 masuk dewan, orang lain tak ada lagi. Duduk depan, dengar. Dengar suami dia berhujah ni kan. Supaya sokongan dia tu terus kekal. Bila Tok Si kata menjalankan tugas timbalan presiden, dia nampak tak apa setuju Tok Si. Dia Teruskan Datuk Seri. Dia kata kesihatan bukan taraman. Dah dia kata dulu boleh lah. Lah dengan tiap-tiap minggu kena pergi hospital, cek darah dan sebagainya. Kemudian berapa banyak jawatan dah. Tak ingatkah peristiwa Isra' Mi'raj? Nabi ditunjukkan seorang lelaki, pikul kayu. Dah banyak pikul lagi. Itu Jibril kata gambaran umat kamu. Dah ada jawatan, ambil lagi. Macam-macam dia bersyarah. Dia pun ngaji juga bab tu. Kita pun sengap jangan jawab. Cara jawab, mai dalam dewan, dengar kita bersyarah. Pasal apa kita nak kenal, itu aja kes dia. Tak selesai gitu sih, itu baru seorang, ada dua di rumah lagi. Dua anak perempuan lagi, dua tak selesai gitu. Kita urus satu-satu. Baik, Datuk Seri. Yang kedua, tinggalkan, jangan layan politik identiti. Kita shift kepada bantuan berasaskan keperluan. Dan yang ketiga, Datuk Seri, yang terakhir, Datuk Seri, saya percaya rakan-rakan perwakilan juga tahu. Teras ketiga, jawapan kepada politik identiti ini ialah amanah itu ibadah. Rasuah itu pengkhianatan kepada agama dan bangsa. Bila tindakan diambil dalam siasatan tabung haji, Presiden PAS punya kenyataan ialah kerajaan Madani gunakan isu rasuah untuk menghina bangsa Melayu. Saya tak terfikir betul. Sebab dia kata pemberi rasuah paling ramai adalah bukan Melayu. Anwar Ibrahim tak ambil tindakan. Anwar Ibrahim ambil tindakan pada orang Melayu. Saudara, ini orang mengaji agama tinggi. Saya istighfar banyak-banyak. Isu rasuah ni bukan isu Melayu, Cina, India. Rasuah itu sendiri adalah sifat keji, sifat mazmumah. Lawan kepada sifat mahmudah. Yang kita lawan ni rasuah. Kita bukan lawan dia kerana dia Melayu, Cina, India. Melayu rasuah pun kita lawan, India rasuah pun kita benam, Cina rasuah pun kita heret ke muka pengadilan. Kalau kamu Presiden Parti Islam masih lagi nak kaitkan dengan politik perkauman dalam tindakan siasatan ke atas institusi tabung haji yang rugi berbilion ringgit, saya fikir ada satu yang salah besar, silap besar dalam perjalanan parti ini. Sampaikan perbuatan rasuah pun diberikan konotasi kaum dan agama. Sampai macam tu sekali. Itu kemuncaknya lah. Kemuncak nak heret apa lagi tak boleh nak jawab dah. Dia cuma boleh bagi kenyataan di luar. Kita buat sidang parlimen, dia kata tak boleh datang sebab Anwar Ibrahim pun tak ada. Kita bagi peluang suruh bahas isu penyelewengan tabung haji. Bukan kita suruh bahas soal Anwar Ibrahim sihat ke sakit. Jadi saudara yang saya muliakan,
Datuk Seri, yang pertama, besarkan kek ekonomi, grow the pie. Yang kedua, ialah bantuan berasaskan keperluan. Dan yang ketiga, Datuk Seri, terus juga menggempur, membersihkan perbuatan khianat seumpama perbuatan rasuah yang memberi kesan besar terhadap kehidupan rakyat dan bernegara. Akhirnya, Datuk Seri, ini akhirnya, saya akhiri dengan 3 pesan. Saya ulangi, yang pertama, ignore identiti politik. Yang kedua, gerakkan besar-besaran untuk terangkan tentang success stories of the Madani government. Tell to the people. Agresif sekali. Cerita kepada rakyat success stories. Dan yang ketiga, pesan saya pada Adinda Kamil, anak muda, kerana mereka mewakili 50% daripada daftar pemilih pilihan raya. Setahun setengah daripada sekarang, anak muda fokus kepada pengundi muda. Saudara Amir pegang semua statistik. Saya, kerana diusulkan dalam mesyuarat parti, bukan kongres, baru parti, baru MPP, belum lagi. Saya terikat dengan pesan Omar Abdul Aziz yang saya selalu petik. Bila Khalifah sebelumnya Sulaiman mangkat, Omar Abdul Aziz kumpul semua rakyat di masjid. Dia kata, aku jadi ketua dia, bukan kerana kamu pilih. Kamu boleh dengar cakap aku, kamu boleh ignore cakap aku. Melainkan kamu boleh bagi bai'ah kepada aku, baru aku akan pimpin. Saya macam tu juga. Biro politik buat keputusan, MPP buat keputusan, saya pun tak ada. Tok Sri pun telefon, dia kena ambil, buat gitu je lah. Hari ini kongres. Yang diberikan cadangan oleh Presiden adalah Nurul bercuti, Saifuddin jalankan tugas berbaki tempoh yang ada ni je. Saya akan tunaikan sedaya upaya saya. Sebab saya tahu barisan pimpinan punya talent, punya keupayaan kalau kita bergerak sebagai satu pasukan. Masalah dalam kepimpinan dan parti selalunya timbul kalau pertama, kita terlalu kagum dengan kebolehan diri kita sendiri. Yang itu punca masalah selalunya. Kekaguman yang berlebihan terhadap keupayaan kita. Jadi timbul sikap tak berapa menghargai sumbangan rakan-rakan pimpinan yang lain. Selalu timbul masalah begitu. Kalau peringkat awal dulu, masalah timbul kerana Datuk Seri Anwar, kamu 11 tahun dalam penjara. Kami yang menjelajah seluruh negara, bina kekuatan parti, kamu duduk dalam penjara. Single room lah duduk seorang-seorang, makan orang bagi. Kan gaduh fikir apa? Duduk seorang-seorang dalam tu 11 tahun. Yang bangunkan parti ni kami. Itu masalah awal-awal dulu lah parti ada juga. Hak tu pun tak ada dah. Jadi dua penyakit ini, astagfirullah, saya minta dijauhkan. Kerana keputusan itu dibuat dalam forum parti, iaitu Majlis Pimpinan Pusat. Dan diumumkan, dan hari ini, Presiden kena jelaskan. Sebab dalam perjumpaan dengan ketua-ketua cabang, mereka tuntut penjelasan. Saya tak boleh jawab, sebab saya adalah orang yang berkepentingan. Presiden harus ambil tugas dan peranan ini, jelaskan apa rasional keputusan itu. Dan kalau itu sudah satu keputusan bersama, dan ini adalah Kongres Parti, platform pembuat keputusan tertinggi dalam parti, kalau itulah perkara yang kita sepakati, let's move on, go along, sama-sama. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Saya fikir itu saja bahagian saya. Terima kasih pengurusi tetap, Presiden, rakan-rakan pimpinan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri rahmah dan keberkatan. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahalazim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.